Okey, ni kita tukar belt ni, aircon yang belt ni kendur sangat ni. Alright, so tak susah nak tukar ni. Hanya perlu buka screw tension ni, alright, buka screw ni, penggakan ni dulu, lepas tu adjust ni. So satu puli, dua puli, bawah tu satu. So dia bunyi bising ya. So kita gantikan dengan yang betul-betul yang size yang betul ya. Alright, ini size yang sebenar. Dan ini dia punya packing dia. Alright, okay, mari kita tukar. Mula kita pasang lampu magnet ni dahulu supaya kita boleh nampak apa yang kita kerjakan. Okey, itu betul bagus tu. Okey, tarik dipstick ni menghalang tadi. Okey, situ yang boleh. Okey, mari kita buka yang tu. Masukkan size 12. Okey, memang situ. Saya samakan dengan ratchet tu. Okey, dah jadi satu. Alright, so lulus sampai sini. Kita buka yang ni pula. Okey, yang size 14 ni sekarang. Nampak 13 ni. Tak boleh masuk ni 12 ni. Okey, size 17 ni. Kita buka baik-baik. Ikan hose ni boleh rosak bocor. Okey. Terbocor ikan hose. Okey, tangga ada tu. Okey, dah lepas. Ini belt lama. Kita bandingkan dengan belt. Okey, jom kita pasang belt baru. Size berapa ni? Ini size. Okey, jom pasang. Kita tengok beza dia apa, dua-dua panjang lebih kurang sama tapi ni nipis. Yang lama ni nipis. Okay. Yang lama ni nipis, ni kita balas. Nipis kan? Yang kita balas, tu bezanya. Okey, jom pasang balik. Okey, masukkan yang bawah ni dulu tu. Yang bawah saya tu. Okey, masuk yang bawah saya tu. Buat masukkan kompresor ini. Pakai dua tangan susah. Okey, dah masuk dah. Jom kita tegangkan dia. Tegangkan dia. Kena pakai dua tangan ni.
boleh tegang sangat tegang sangat nanti rosak bearing. Okey, macam tu sikit-sikit. Okey, kena ada anja sikit macam tu. Okey, pengalaman mengajar kita. Okey, cukup ni tension, kemaskan balik, ketatkan balik. Ni kat bawah sebenarnya bagus tapi bawah susah saya nak gerak, malas nak check. Okey, ketat sampai cukup ketat ni. Okey, pasang balik dipstick. Mari kita start. Patut sekali. Okey, pasang aircon.